Hello, what's up guys? In football kita tak panggil first dan second, kita panggil home, away dan third kit. Ni third kit Harimau Malaya dengan Puma. Puma bagi siap box set lagi. Jom kita tengok apa kat dalam. Gunakan slogan bangkit bersama. Teringat pula dengan chance Altars Malaya. Untuk jersey third kit ni, Puma bagi kelainan sikit. Dia tidak menggunakan logo FAM tapi digunakan jalur gemilang. Ini lebih bersemangat dan patriotik rasanya. Warna biru juga mengimbau kegemilangan skuad Harimau Malaya menang Piala AFF 2010 dahulu. Kalau kita zoom sikit, kita akan nampak belang Harimau Malaya dekat jersey ini. Ini melambangkan kekuatan, strength dan pride Harimau Malaya. Ia juga simbol unity dan fearless spirit. Untuk material jersey pula, Puma gunakan teknologi dry cell. Ini memudahkan untuk peluh anda kering dan lebih selesa untuk dipakai. Dan paling menarik, 95% adalah daripada material recycle. Okey, last sekali jom kita try jersey ni. Cantik kan? Memang true size. Memang saya pakai size SL dan memang sejuk dan ringan kain dia. Korang boleh dapatkan jersey ni di puma.com, di setiap outlet Puma, Alisan dan Football Republic, okey? Dan korang akan dapat maflar Harimau Malaya secara percuma. Menarik kan? Okey, thank you guys.